Bila review balik, saya tukar kepada kaki ayam goreng, cakar goreng. So start daripada kaki ayam goreng. Alhamdulillah, Allah bagi sedap, Allah bagi rezeki. Banyak orang pun tak sangka, include saya pun tak sangka kaki ayam boleh naik pentas. Sampai sekarang dah dia main wider. Saya tak tahu nak cakap apa. Kalau tempat saya dekat KL Nasib Wangsa Maju, buka tapak, Alhamdulillah, dalam 3 jam lah. 80 kilo, 100 kilo boleh habis. Macam baru-baru main Havoc, Shah Alam, 5 hari main event, 320 kilo bersama 66 periuk kaki ayam. Lebih 1 tan main kaki ayam habis dekat sana. Lagi satu Havoc, sebab saya orang pertama first time join Havoc. Mungkin banyak orang tak kenal saya, tapi banyak orang terlepas pandang, dia tak tahu saya ni actually ni saya sudah wider. Saya bukan nak masuk Havoc untuk wider. Saya dah memang dah wider baru masuk Havoc.